Okey, tengok sebelah lagi saya tekan tak mau turun dah. Oh gila. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni tengok belakang saya ada satu Volkswagen Golf. Golf ni datang sebenarnya dia bagi tahu bila dia bawa tu ada bunyi. Bunyi tayar dia tu macam bearing pun ada, macam tayar tak okey pun ada. Jadi dia minta saya cek sebab dia dah pergi cek dah. Saya tak jumpa masalahnya. Jadi bila saya cek, tahu apa masalah? Masalah dia tayar ni jadi bengkak. Tengok bunga tayar sikitlah. Tayar dia bengkak. Okey. Tayar ni pula bengkak bukan sebab tayar. Bukan sebab tayar. Sebab apa? Sebab ni. Absorber dia ni. Okey. Absorber dia. Nah, tengok saya tekan Saya tekan nampak? Okey, sebelah. Berat tak? Keras tak? Memang keras lah. Okey, sebelah lagi. Okey, tengok sebelah lagi saya tekan tak mau turun dah. Oh gila. Wah. So, nampak tak? Apa punca tayar dia bengkak? Punca tayar bengkak sebab absorber dia ni. Absorber dia ni dah keras. Sebenarnya absorber dia ni, dia cerita saya tunjuk macam ni. Siapa-siapa yang tahu, dia tahulah. Nampak tak? 2 kali dia buat. Ni, 2 kali dia buat. So, apa berlaku? Absorber ni jam sebelah. Sebelah lagi keras gila. So, apa jadi? Dia punya gegaran ke vibration ke semua ditanggung oleh tayar. Memang rosak lah tayar tu, betul tak? Tambah lagi sebelum ni dia punya angin dah lebih kurang 45 PSI. Memang sangat-sangat banyak lah kan. Sangat, orang kata apa, dia pump tu sangat terik lah senang cerita. So itu yang telah menyebabkan tayar dia rosak. Nampak? Sebab tu kadang-kadang tayar rosak ni jangan terus salahkan tayar. Kita kena tengok part lain dulu. Contoh macam ni lah. Nampak tak? So saya bagi tahu owner, bang, tayar abang rosak. Jadi dia ingat dia nak pergi tukar tayar. Saya kata relax dulu. Jangan tukar tayar lagi. Kalau tukar tayar, tak lama tayar tu rosak balik. Jadi apa nak kena buat? Saya kata suruh tukar absorber dulu. Lepas dah tukar absorber, baru boleh tukar tayar. Kalau dia tukar tayar dulu, baru tukar absorber, memang tayar tu tak lama sama ada makan uneven, tak rata ke, ataupun boleh bengkak. Jadi sebab tu pentingnya bila ada masalah, kita kena cari punca tu dulu. Jangan shortcut nak settlekan. Kalau shortcut settlekan, masalah tu tak selesai, duit habis, poket koyak, hati sakit. Jadi kalau siapa yang nak cek kereta, nak kami cari punca, contoh macam ni lah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport, Sunway Ipoh. Sebab hari ni settle.